Bulanan 500 lebih, kereta boleh buat full on untuk kawan-kawan yang gaji 1,008 dan ke atas dah layak untuk mohon kereta ni. Dan yang paling penting, untuk kawan-kawan yang nama tak cantik, lesen tak ada ataupun dokumen tak komplit pun boleh cuba mohon kereta ni juga. So ini adalah Proton Iris Active tahun 2022 1.6 limited limited edition. Okey, so untuk harga kereta 42,800, yang ni harga without road tax dengan insurans kawan-kawan. Kereta masih boleh loan dengan bank lagi 9 tahun dan ada full service record dan warranty sampai tahun 2027 under Proton Malaysia. So kawan-kawan, anda boleh tengok outlook dia nampak memang cukup cantik. Sebab ini model yang sangat limited lah kawan-kawan. Untuk full spec ini, bawah ada lampu DRL dan grill sangat-sangat cantik. Okay, lagi modern lah design dia. So tengok depan dia design memang sangat sporty lah. Okay kawan-kawan, so untuk cat kereta ni dia masih lagi cat original lah. Kami cuma buat polish sahaja. Untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Bunga tayar ada lagi 50%, boleh pakai lagi setahun lah. So untuk interior kereta ni, untuk spec Active Limited ni, dia ada 2 tone. Okay, warna dengan hitam. Dia sama juga dengan Pro 2 Myvi yang spec Advance. Dia ada 2 tone. So untuk dia punya radio system masih lagi original. Yang ni ada siap dengan reverse camera. So untuk kerusi kereta ni, dia adalah semi leather seat lah. Tengah-tengah adalah fabric, kiri kanan dia, tepi-tepi sini adalah leather lah. So untuk passenger seat kereta, ruang pun sangat luas. Memang boleh mak 3 orang dewasa. Nak bawa family pergi jalan-jalan memang tak ada masalah. So bahagian belakang dia sama, ada siap dengan original body kit. So nampak dia lagi sporty ya kawan-kawan. Ada spoiler kecil lagi bagi anda. So last kita tengok sebelah driver seat. So untuk driver seat dia, steering dia ni adalah multifunction steering, cuma tak ada cruise control sahaja. Mileage hanya dalam 37,000 sahaja. Banyak rendah kawan-kawan. So beli kereta ni memang jackpot lah. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autowork. Kita jumpa next video.